Let's dapatkan 3 poin pertama. Oi, jangan. Aku buktikan siapa kiper terbaik kat sini. Oi, kau nak tahu tak? Tadi kiper Jepun kan cabar Shihan tau. Kiper dia tu cabar apa? Cabar siapa kiper terbaik. Aca-aca yang kau kiper terbaik. Ni makan ni. Ya re. Alah, tu sebab slow je. Ni aku bagi kuat sikit. Ya re. Apa susah sangat nak bolos ni? Pas. Ni, kali ni mesti confirm goal ni. Ya re. Wes, gila betul kiper dia tu. Macam mana Shihan, ada lawan tak? Dia ingat dia seorang je boleh. Aku baca doa biar korang tak dapat tembus. Itu main bomo kah? Ref, dia orang main bomo Ref. Oi, kau main bomo tadi lah? Mana ada, tadi aku baca doa je. Orang kalau makan mau baca doa. Tak ada. Sebab kau dah main bomo tadi, penalti untuk Masyidah. Mantap. Aduh, Watashi rasa nak berasa lah. Aduh. Dah kasih penalti pun tak gol. Belagak juga ni keeper. Tak apa, biar Watashi settlekan. Jangan. 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 Aduh, terlepas jatuh pula. Jangan. Padu siap Shihan. Ini bukan lawan bola ni. Ini lawan kiper ni. Bagi korang siapa terbaik? Cukup sikit.